datang ke Drone Kembara. Episod kali ini kita ke Lenggong, sebuah daerah yang terletak jauh dari kesibukan bandar, namun kaya dengan khazanah alam yang memukaukan. Dikelilingi gunung ganang dan hutan hijau, suasana di Lenggong terasa begitu aman, tenang dan mendamaikan jiwa. Ramai tidak tahu, sebenarnya Lenggong ada banyak gua-gua yang menarik untuk diterokai dan juga kawasan yang bersejarah yang penuh dengan misteri. Latar Kakabu adalah antara permata tersembunyi di Lenggong. Bukan sahaja menawarkan kawasan beriadah dan bermandi-manda, ia juga menyediakan aktiviti bird watching. Terdapat pelbagai spesies burung boleh dijumpa di sini. Tasik Raban, destinasi popular pelancongan alam di Hulu Perak, sesuai untuk aktiviti riadah seperti memancing dan berperahu sambil menikmati keindahan sekeliling. Lebih menarik, pengalaman Amazon boat cruise ke kawasan teratai menawarkan pemandangan luar biasa yang sukar dilupakan. Bukan sekadar melihat keindahan alam, tetapi mengajar kita untuk lebih menghargai dan menjaga alam sekitar. Ternyata Lenggong bukan sekadar destinasi, ia satu pengalaman yang rare dan memang best.